Ini kat Malaysia ni guys. Dia cakap Melayu? Kerajaan dah janji kan nak hapuskan koloni perniagaan warga asing dekat pasar Selayang kan? Tengok ni, masih ada lagi. Itu Buddhis ini banyak. Itu Buddhis. Hari-hari mari sini curi duit. Ini orang curi duit, pergi bintang. Ni, pasar malam Sri Kembangan ni, Taming ni. Ada netizen cakap ada warga asing ramai yang berniaga dekat sini. Bagus. Kita nak operasi macam ni lah. Kalau tidak, diorang ni makin ramai. Okay. Pindah mana bro? Bro, pindah mana? Kelang. Tapi tetap itu pakcik. Selama ini di media sosial kita sering melihat komentar yang merendahkan Indonesia. Katanya Indonesia kotor, tertinggal, dan selalu kalah dibanding Malaysia. Tapi video yang sedang kalian lihat ini bukan Bangladesh, ini Malaysia. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk memalukan, tapi untuk mengingatkan satu hal sederhana. Setiap negara punya realita yang tidak selalu ditampilkan di media. Malaysia bukan hanya gedung tinggi dan kota modern, Indonesia juga bukan hanya kemiskinan seperti yang sering digambarkan. Lewat video ini mari kita lihat dengan kepala dingin, bukan untuk membandingkan siapa lebih hebat, tapi untuk belajar lebih jujur dan lebih rendah hati dalam melihat sesama. Kita lihat cuplikan berikut ini. Ini kat Malaysia ni guys. Dia cakap Melayu? Okay. Okay. Oh. Dia dah datang. Ush. Kita ikut dia. Kita semua. Okay. Kita tengok sini. Ini 0.5. Bau dia agak kuat guys Bau dia agak kuat, korang faham lah. Agak-agak apa. Dia tidur, dia letak tikar kayu. Tak ada kipas. Tapi view dia memang cantik lah. Nice gila. Wah, memang betul orang asli je. Melayu boleh? Melayu? Boleh juga. Halo. Kawan? Ya, kawan. Wah. Ini apa nama tempat? Boleh cakap Melayu sikit lah? Boleh. Nama tempat apa? Kampung Bidadari. Dia boleh cakap Melayu? Boleh. Cuma boleh. Tapi tadi dengar ada cakap bahasa lain Sebab ada bahasa sini. Bahasa sendiri? Macam kawan pembatikan ada bahasa sini. Oh. Tapi boleh cakap Melayu. Ni ya, Tok Batin ni. Tok Batin? Saya nak makan. Ya cibak. Wah, ini bahasa lain. Terima kasih Tok Batin. Wah, cantik lah. Saya tengok-tengok lah sini. Dia daripada ujung ni sampai ujung tu lah. Tempat tu ni. Oh, dia dalam berapa orang duduk sini? Di sini ada 13 warga, 68 orang total. 68 orang. Saya gerak, dia orang banyak macam masuk rumah. Dia orang segan. Tadi apa ni Tok Batik dia cakap dengan saya. Dia beritahu dia ni macam yalah orang susah kan, tak ada periuk, tak ada elektrik. Tadi dia cakap dengan saya. So dia kata dia orang segan lah. Wah, aku ni okey lah. Kita datang dia orang masuk ke rumah. Dapat? Bapak dia panggil. Okay, dekat belakang saya sekarang ni ada satu grup tengah cangkuk. Dia tengah pandang macam mana nak cakap guys macam dalam filem kita tengok cara orang pandang gitu dia jauh macam tu. Macam tu lah. Cantik lah. Ni untuk apa bang? Tongkat. Oh, tongkat. Ni, pasar malam Sri Kembangan ni, Taming ni. Ada netizen cakap ada warga asing ramai yang berniaga dekat sini. Berniaga daging, ayam, sayur. Betul ke tak betul? Saya minta tolonglah pihak penguatkuasa datanglah ke pasar malam Sri Kembangan Taming ni. Permit apa diorang boleh bekerja macam ni, berniaga macam ni? Apa nak jadi kan? Hai Malaysia. Apa nak jadi?
Warga asing ni cerdik Bila dia tahu tempat tu lain panas, dia pindah pula lain tempat untuk berniaga. Dia buka pula kedai lain, dia pindah kedai lain, lain pula owner. Senangnya diorang cari duit kan. Lagi senang ialah owner-owner yang Alibaba Kalesin. Duduk goyang kaki je, bulan-bulan masyuk. Kalau macam ni lah, sampai bila isu perniagaan warga asing nak selesai? Buka sana, tutup sini. Lepas tu tukar-tukar owner. Owner orang tempatan yang kendalikan warga asing. Kalau macam ni, apa kesudahannya? Orang tengok video. Ayo, pindah kau guys. Pindah mana bro? Bro, pindah mana? Kelang. Tapi tetap itu Pak Haji. Pak Haji ini. Tetap itu Kelang. Nama lain lah. Ayo, pindah dekat Kelang ke? Kelang mana? Oh. Sini tutup lah. Sini tutup lah. Ayo. Semua sudah kemas guys. Semua sudah kemas. Yuk. Ini. Tengok ni. Tengok semua rakyat Malaysia. Tengok. Bolehkah macam ni? Bolehkah macam ni? Boleh ni. Ini Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tengok yang berniaga semua ni rakyat tempatan kita ke yang berniaga semua ni? Ini yang berniaga, yang mengendalikan perniagaan di sini. Sebagaimana yang saya senaraikan ni. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Boleh nak tanya viewers semua? Kau jangan turun sebulan sekali, kau jangan turun seminggu sekali. Kerana tempat ini dah hak kau. Tempat ini seolah-olah begitu kebal dari penguatkuasaan undang-undang. Ada siapa makan rasuah ke dari pihak berkuasa kita? Datuk turun 2 minggu sekali, korbankan masa. Takkanlah bos Jabatan Pelesenan nak tunggu Datuk Bandar turun baru kau nak turun? 3, tak malu 4. ke? 1, 2, 3, 4. Boleh ke tak boleh? Lorong seperti ini, lorong belakang seperti ini dijadikan tapak perniagaan warga asing. Warga asing ni dia tak takut dah sebab dia tahu undang-undang negara ini boleh dipijak sesuka hati mereka. Tengok ni. Ini adalah senarai 23 jenis perniagaan yang kita tengok sendiri. Kita boleh tengok keliling kita. Siapa yang mengendalikan perniagaan ni? Tengok sendiri. Tengok sendiri. Adakah rakyat tempatan kita? Adakah rakyat tempatan kita yang mengendalikan bisnes? Pusing ke ni tengok. Adakah rakyat tempatan kita? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Pusing tengok. Pusing tengok. Ini. Ini wajah-wajah rakyat tempatan kita ke yang mengendalikan bisnes ni? Tengok sendiri. Lihat sendiri. Dan kami tidak retorik. Ini. Bila kami sampai, tengok kedai ni kosong. Kenapa kedai ni kosong? Kenapa kedai ini dibiarkan kosong? Kami nak tanya. Bila kami sampai, kedai ini dengan sengaja dibiarkan kosong. Kenapa? Menunjukkan apa tuan-tuan dan... Bagus. Kita nak operasi macam ni lah. Kalau tidak, diorang ni makin ramai. Permit apalah yang diorang ni boleh kerja macam ni. Ramainya yang kena tangkap kan. Tengok, ramainya. Negara kita dah macam tak ada undang-undang. Mudah je diorang masuk. Masuk bekerja. Tolonglah pihak penguatkuasa. Selalu lah ada operasi macam ni. Kena kerap. Dah tak boleh biarkan dah. Dah terlalu ramai. Kau nampak ni? Terlalu ramai. Setelah melihat semuanya, satu pesan yang ingin saya sampaikan sederhana. Tidak ada negara yang pantas direndahkan, karena di balik kemajuan selalu ada sisi yang jarang disorot. Video ini bukan serangan ke Malaysia dan bukan pembelaan untuk Indonesia. Ini hanya pengingat bahwa realita tidak seindah komentar di media sosial. Untuk kita semua, baik Indonesia maupun Malaysia, mari berhenti merasa paling unggul. Karena bangsa yang besar bukan yang suka merendahkan, tapi yang mampu bercermin dan memperbaiki diri. Jika kalian setuju dengan pesan ini, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan santun. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar konten-konten jujur seperti ini
bisa terus sampai ke lebih banyak orang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Mohon maaf kalau ada kekurangannya.